Kalau kita ada emas dalam akaun Gap ni, nanti boleh ke nak jual balik? Saya dulu pun sebenarnya ingat benda tu benda yang betul. Sampailah suatu hari masa PKP dulu, saya baca suatu kisah dekat harian Metro. Ada seorang makcik ini di Perak, dia terdesak gila nak beli susu anak. Last dia jual semua emas yang dia simpan tu. Daripada situ terus saya rasa macam emas ni boleh jual balik rupanya. Masa itulah baru saya faham, emas ni bukannya barang hiasan semata, tapi ia backup hidup masa kita tertekan. Ramai orang salah faham sebenarnya. Mereka ingat kalau dah beli emas di akaun Gold Accumulation Program, dah mereka kena simpan sampai ke tua. Tak boleh sentuh, tak boleh jual. Padahal, Public Gold ni bukannya suatu skim cepat kaya ke apa. Gold Accumulation Program itu adalah akaun simpanan emas yang sebenar. Gram emas anda tu akan direkodkan bawah nama anda sendiri, bukannya bawah nama company. Maknanya, kalau anda nak jual, anda boleh terus daripada akaun anda sendiri. Tak payah tunggu-tunggu pun sesiapa untuk luluskan. Macam saya dululah. Saya dulu pun beli emas sikit-sikit. RM100, RM200. Dan suatu hari tu kereta saya pancit 4 tayar. Serius. Masa tu saya pun rasa tersepit gila. Dan bank pun tinggal belas-belas ringgit saja. Saya buka akaun Gap balik dan jual balik sikit emas tu. Dah dapatkan duit dalam akaun bank saya. Terus rasa nak bersyukur. Bukannya sebab saya ni jadi kaya terus, tapi sebab selamat daripada rasa malu. So, kalau anda nak tahu benda ni, memang boleh jual balik emas anda di dalam akaun Gap tu bila-bila masa sahaja. 24 jam, 7 hari seminggu. Semuanya boleh buat secara online. Harga jual ikut pasaran semasa, bukannya ikut suka-suka company. So, kalau anda nak tukarkan jadi emas fizikal pun boleh. Macam gold bar ke, Dina ke pun boleh. Public Gold bagi pilihan ikut apa yang anda nak. Sebab itulah saya cakap tuan-puan, emas ni bukannya pasal kita nak kaya ke apa, tapi pasal nak tenang bila hidup tiba-tiba jadi susah. Masa duit beku, emas tetap bernilai. Dan bila emergency datang, emas inilah benda yang paling senang untuk tolong kita balik bila susah. So kalau anda tanya saya balik, boleh ke jual emas di akaun Gap ni bila-bila waktu? Jawapan saya tentunya boleh. Dan itulah sebabnya saya simpan emas sampai ke sekarang di Public Gold.